Dalam pilihan raya Johor, saya kongsikan sikit lagi. Saya bangkitkan dalam mesyuarat bersama dengan rakan-rakan MPMK, mengeluh kita. Tetapi apa yang boleh kita pelajari daripada Johor? 3 tahun ataupun hampir 4 tahun selepas daripada pilihan raya negeri pada sebelumnya, apa yang telah kita lakukan? Adakah kita telah berjaya menaikkan ataupun mencipta satu watak dan juga tokoh yang mampu menyaingi kepimpinan negeri di peringkat negeri yang sedia ada? Apakah kita telah berjaya melahirkan tokoh muda di negeri itu yang mampu untuk dijelmakan sebagai pilihan alternatif kepada rakyat di negeri Johor, supaya dia tengok, kalaupun aku, ya, dia ni ada ni sikit, tapi yang ini dia tengok sebelah sini tak ada. Yang ada cuma sebelah sini saja. Jadi kita nak salahkan siapa? Siapa kita nak salahkan? Kita dah ada amanah, kita dah ada ruang diberikan, kita ada ketua-ketua yang kita lantik, yang bertanding, yang dipilih. Buat kerjalah. Jalankan tugas. Jalankan amanah. Apa ya tu? Betul tak? Jadi kita nak salahkan, kita kata, saya nak sebut di sini. On Hafiz menang besar di Johor. Ini kenyataan pahit yang kita perlu telan. Menang bergaya di Johor kerana kita gagal melahirkan seorang watak dan tokoh yang mampu duduk setara dengan On Hafiz di Johor. Ya, itu realiti, hakikat. Yang perlu kita renung dan muhasabah diri kita, apakah kita telah berjaya memposisikan tokoh bagi menawarkan alternatif kepada kepimpinan yang sedia ada.